Podcast. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, welcome to another episode of Borak Berdua Podcast. Okay, sayang, pejam celik. Dah 4 episod. Seminggu, kita akan keluarkan seminggu sekali, setiap hari Rabu. So, maknanya dah sebulan lah. So, ada tak kawan-kawan you cakap apa-apa pasal podcast? Tak ada. Tak adalah. Okay, cuma kawan-kawan I je lah. Oh, aku dah jadi podcaster lah sekarang. Aku mau buat podcast lah sekarang. Jangan jauh sangat sayang. Dengar. Okay. So, okay. So, hari ni, basically, yelah, dah 2-3 episod ni kita macam membincangkan topik-topik yang berat-berat kan. So, this time around, kita nak chill-chill je. Kita nak relax sahaja. So, kita macam nak main game lah lebih kurang. So, okay Okay. Takkan, Boleh tak okay? Takkan tak okay kan? Okay. Basically, soalan-soalan ni saya ambil daripada ChatGPT. Kan? Saya tanya apa soalan yang boleh ditanya untuk pasangan dalam Borak Berdua Podcast. Okay, so kita start dengan sweet lah. Sweet and sour. Macam ikan 3 rasa. Okay. Apa benda kecil pasangan buat yang buat awak rasa disayangi? Okay, jawab. Kenapa I dulu, you dulu lah. Alah. Ladies first. Ladies first Okay, sebenarnya banyak. Tapi kalau nak fikirkan benda kecil yang Farih buat yang saya rasa macam disayangi, dihargai adalah kalau dia tiba-tiba post dekat IG ataupun dekat media sosial pasal saya, so saya rasa macam oh sweetnya, macam tu lah. Itu I lah, sebab you jarang post-post dekat media sosial ni. So kalau you post tu, I rasa macam it's something yang macam valuable lah, macam tu. So itu jawapan I lah. You pula? Post tu post pasal apa? Alah, ada lah macam, Tak boleh lah, ada lah. post tu post pasal macam hari tu, alah, I tak ingat lah. Kan I pernah cakap sebelum ni, I jenis cepat lupa kan. Tapi adalah baru-baru ni you post something pasal I, tapi I tak ingat pasal apa. Tak aci lah macam tu. Tak kisahlah, itu I. You? Dia tak nak jawab lepas tu kan, dia duk tala ke kita je. Cepat. Simple je lah kot. Hmm. Kalau you dengar kata, tu je. Macam terus sangat je tu. So, Yelah macam tu je, you dengar kata tanpa banyak soal. Dah habis tu. so you terus rasa disayangi lah. Aduh. So selama hari ni dengar kata ke tak? Dengar? Serius lah? Adalah yang tak dengar tu. Tapi most of the time dengar kan? Dia minta permission tapi bila tak bagi tu dia macam tarik muka. Tapi tu dulu. Sekarang dulu je. Sekarang ada ke? Sekarang macam tak ada je. Sekarang macam kalau you tak bagilah kan? I yang takut tak nak bagi. Contohnya pergi staycation dengan kawan-kawan. Tahu pun. Okay lah, kali ni je ke you nak ikut sekali duduk kat bilik sebelah? Tengok. Itulah contoh dia. Since kahwin, saya memang tak ada bercuti ataupun holiday dengan kawan-kawan. Tapi saya, macam saya pernah share dekat sebelum ni, saya pernah, biasanya kita akan holiday berdua waktu birthday ke anniversary ke atau dengan anak-anak. Tapi saya ada tradisi yang mana depends lah. Macam dulu tak adalah kerap, tapi adalah juga kita panggil siblings vacation. So hanya adik-beradik sahaja plus my parents. So macam semua yang dah berkahwin, tinggallah pasangan masing-masing. Anak pun tak bawa. Yang tu pun ada juga. But kali ni macam adalah kita orang macam nak brainstorming lah sebenarnya. Yelah tu. Alasan je semua tu. Brainstorming tu baru datang projek baru. Okay, kita boleh brainstorming. Nak kelintong I mana boleh.
I dah lama dah buat kerja tu, tahu tak? So sebenarnya saya pun memang takut lah nak minta izin kan, macam boleh ke tak boleh ni kan. Tapi saya beranikan dirilah. So saya tanya dan alhamdulillah mendapat keizinan. Tapi mungkin juga Pak kata Farid tadi, dia pula takut. Kalau tak. Okay. Kali ni je. Thank you sayang. Yelah tu. Ada bukti tau ni. Record tau ni, record. Okay. Okay, it's good to know. Alright. Alright, okay. So, next. Siapa confess dulu? Farid. You lah. You. Tapi sebenarnya kan, to be honest, kita tak ada pun cakap macam, okay, masa kita berjumpa, kita berkenalan ataupun kita bercinta tu tak ada pun macam, okay, kita declare kita couple. Tak ada. Memang tak ada. Cumanya macam waktu tu, saya rasa bila Farid dah start macam call pun kerap, text pun kerap, jumpa pun kerap. So, I believe... Siapa text siapa dulu? Siapa text siapa? You yang cari I dekat Twitter. Lepas pada tu Kenapa? siapa yang sibuk duk mencari? Siapa yang tak kerja? Lah, tiba I kerja I sibuk dengan show semua. Kerja setengah hari. Sorry salah. Bukan setengah hari. Suku hari. Sekejap. Yang itu different. Suku hari. Okay, listen. Yang ini basically siapa confess dulu ni awal-awal perkenalan lah. Waktu I cari you tu adalah waktu kita dah memang confirm. Tapi saya nak ceritakan maksudnya kita masa jumpa, masa kenal apa semua, kita memang tak ada declare macam okay, I nak you jadi kekasih I, you girlfriend I girlfriend you, date sekian, tak ada. Memang tak ada. It's just that we both know that okay, we are together, macam tu. So yes, so masing-masing jagalah. I mean waktu tu pun memang kebetulan I tak tahu Farid dia ada siapa-siapa ke tak, wallahualam. Tapi waktu tu saya pun kawan-kawan sahaja. So ada ramai time tu. You ada ramai time tu? You ke? Tapi kenapa you nak kat I juga? You special. Aish, Asyik baik pandai jawab. Pandai je nak ambil hati kita kan. Okay, so yes, settle tau. Okay, maksudnya macam tu lah, tak ada siapa confess dulu, but we know that we belong together. Macam tu. Okay, next. Apa first impression masa first jumpa I? Masa first jumpa, apa first impression you? I tengok you macam dalam hati I macam Ada rama-rama. butterfly in my tummy. Okay, honestly, macam Farid dah pernah cakap sebelum ni lah, saya tahu dia berasal daripada Kelantan. So, saya tak merasakan yang kita orang boleh get along lah. So, masa first jumpa tu, okay, good looking, you know. And then, kemas lah, orang kerja corporate kan. Sebab saya ni dalam industri, saya jarang lah jumpa orang-orang yang kerja corporate. Kebanyakannya semua yang, you know, that kind of huha-huha. So macam bila jumpa orang yang kerja corporate yang pakai proper kan. So I was like macam, okay. Macam tu lah. So yes, tu my first impression lah. Sama lah. Apa yang sama? Datang. Pakai seluar 3/4. Sumpah I ingat lagi pakai seluar 3/4, pakai spek tak apa-apa. Mungkin ni lah seorang artis berpakaian sewaktu off duty. Tak, sebenarnya saya macam okay, kita Ingat tak you pakai apa? Ingat. Betul kan seluar 3/4? Betul. Skinny 3/4. Betul. Pakai spek. Artis kot pakai spek besar-besar macam tu. Betul lah. Spek besar tak apa. Bunga dekat frame tu besar. Mana ya spek tu sekarang? Rasa dah paling artis lah waktu tu. Pergi pula first date dekat KLCC korang.
takkanlah makan biasa-biasa. So macam tu lah, terima je lah. Dah nak keluar makan dengan artis lah. Dah artis pakai macam tu, nasib lah. Tapi kan, kalau contoh kalau first date tu tak jadi kan, mestilah dia tak nak jumpa untuk the next kan. Tapi macam kenapa ajak jumpa lagi? Means, macam tu lah. Orang lelaki dia memang dia takkan mengaku. Okay, next is, ni kena pilih tau. Kalau you diberi pilihan, nak pasangan romantik tapi kuat cemburu atau sporting tapi blur? Semula, Kalau you diberi pilihan, you nak pasangan yang romantik tapi kuat cemburu, dia romantik tapi kuat jealous, atau sporting tapi dia seorang yang blur? tak boleh lah. Perbandingan dia tak sama. Alah, Blur dengan cemburu tak ada kena-mengena. memang tak ada kena-mengena. Tak boleh lah macam tu. Okay guys, this one you guys kena tahu, Farid dia memang seorang yang sangat facts. Dia tak boleh lebih kurang ke apa tak. So this is one of Macam the mana example. macam mana nak suruh you pilih? Tak kisah. Maksudnya you lagi okay yang macam mana? Yang romantik tapi dia kuat jealous, ataupun yang dia sporting. Dia macam ni. uh, You nak rumah banglo tapi banyak masalah, ataupun flat semua tak ada masalah? Rumah flat Bukan. lah. Rumah flat tapi berkongsi. Faham tak? Faham, Perbandingan dia I faham. yang awal tu betul. Ah. Dia antara jenis rumah. Yang kedua tu dia banyak masalah dengan berkongsi. Lainlah cerita. Okay, tu letak tepi. Tak boleh. Macam mana nak menjawab soalan tu? Jawab je. You nak yang mana? Tak boleh. Jawab je. You nak mana? You nak yang mana? Tak boleh jawab. Tapi takkan you tak pernah. Okay lah, kalau to be honest I lagi rela pasangan yang sporting tapi dia blur daripada dia romantik tapi dia kuat cemburu. Apa maksud blur tu? Blur tu macam bukanlah bodoh, tapi macam Exactly. no, blur dia bukan bodoh, dia macam Sekali dia akan keluar cakap dia macam bodoh. Okay, apa? tak, dia blur ni dia macam dengan dunia dia je. Dia blur lah. Macam you cakap apa pun dia tak masuk. You cakap apa pun dia macam, Orang blur. Blur dan apa? Spotting. Tapi dia macam, kalau contoh I ajak you kan, yang jangan teman I pergi jumpa kawan-kawan I ni. You okay je nak lepak. Tapi bila you lepak kat situ, you macam buat bodoh. You macam buat bahayu. Macam, blur lah. Macam orang sembang apa pun macam tu. Daripada you romantik. Okay? Question invalid. You romantik, you bagi I bunga kan. Lepas tu you bukakan pintu kereta untuk I. Tapi you cemburu. I nak keluar jumpa kawan pun you rasa macam, oh tak boleh, you mesti ada lelaki kat situ. Macam tu, faham tak? So, yeah. Soalan Soalan invalid. Yang takkan you tak pernah ada ex-girlfriend yang jealous ke apa ke? Tak ada. Serius lah? Sebab ex-girlfriend you baik-baik Kalau awal-awal lagi dah memang dah. Tak payah. Dah out lah? Out. Maknanya memang you tak nak lah orang yang cemburu. Tak sempat jadi girlfriend. Nasib baik I tak cemburu dulu. Gitu. Okay. Nak pasangan pandai masak atau pandai pujuk? Masak. Sebab pujuk memang tak pandai pun pujuk I. You biar betul ya. I tak pandai pujuk juga. You pandai ke? Pandai lah. Hello. Tapi I takut nak pujuk you tau. Tak pandai lah tu maknanya. Ish. Tak boleh. Farid ni complicated orang dia. Exactly. So kalau I ambil pandai pujuk pun, dia belum tentu boleh pandai pujuk I. Sebab I ambil pandai masak. Okay. Tapi I pujuk you dengan masakan I. Oh. So maksudnya kalau maknanya I memang tak pujuk you, so you tenang sendiri je lah. Macam tu. Dah nak macam mana? Nasib badan.
Korang kalau gaduh dengan suami, macam mana cara korang pujuk suami? Cuba komen sikit. Saya rasa saya dah pujuk dah. Walaupun cara pujuk saya tu mungkin Apa yang you pujuk I? I senyap je. Itu bukan pujuk. Aduh. Kalau kena duduk dekat pulau dengan pasangan selama 30 hari tanpa internet, okey tak? Okey. Sebab I sangat mencerikan hidup you kan? Betul tak? Sebab apa you kata you tak perlukan internet pun? Kalau I dah ada dah cukup dah. Sebab account stand up comedian pun I stop. You unsubscribe kan? I unsubscribe. Tak payah dah. Tak perlu dah. Sejak ada saya dalam kehidupan Farid, kehidupan dia ceria. Dia sebelum tidur dia akan bergelak ketawa. Kehidupan Time seharian orang dia. nak tidur, ngantuk tu lah dia segarkan balik. So yes, kalau kena terperangkap dengan saya setahun pun dia okey, tak ada masalah. Dia tak perlukan internet pun. Cukuplah saya sebagai penglipur lara Kenapa Farid you tak Hamshi. jawab? Kalau I pun okey. Sebab you banyak tazkirah untuk I. Kalau dah tak ada internet, I tak ada benda dah nak sekira. Eh, Dah habis. Dengan ilmu yang you ada tu pun you dah cukup dah untuk tazkirah I. Dah habis. Contohnya bukan salah satu, salah duanya, I tak pandai pujuk you. Yang kedua, kalau I boleh dengar cakap you, macam tu lah. Okay, masuk tau dalam kepala I. Lepas tu you lupa. Ya, I tak lupa lah. Tu nasihat suami, insyaAllah. Okay, ni kita pergi ke soalan yang deep sikit lah. Apa benda yang perkahwinan ajar tentang diri sendiri? Luas tu. Narrow kan. Maksudnya, sebelum kahwin you tak nampak benda tu pada diri you. Tapi lepas perkahwinan baru you tahu, oh, aku macam ni. Ataupun mungkin you rasa macam, oh sebelum kahwin you tak pandai nyanyi. Lepas you dah kahwin dengan I, you pandai nyanyi. Contoh paling mudah. Jauh sangat yang lepas kahwin. Kita dah kahwin 14 tahun lepas. Sekarang dah ada anak dah. Okay, so sekarang jauh. ni, sekarang lah. Nak yang sekarang lah. Sekarang. Dalam 14 tahun perkahwinan ni, apa benda yang mengajar you tentang diri you sendiri? Berdua lebih baik. Yelah. Tengok. Cakap dua je. Saya setia. Berdua tu kita berdua. Kita berdua jauh berbeza. Langit Dulu. dan bumi tapi serasi. Teruskan. Apa dah? Macam mana tajuk lagu tu? Okay, dulu. Dulu ingatkan macam okey je hidup bersorangan, buat benda sendiri-sendiri, tak ada orang lain. Serius lah, you pernah fikir macam tu? Bukanlah sampai tak nak kahwin. Okay, faham. Tapi it's fine buat benda, you know, boleh buat sendirilah apa-apa pun. Tapi bila kahwin tu maknanya kalau ada pasangan tu lagi ceria kan? Lagi ceria. Nak pasangan dia you lagilah. Walaupun stres, pening kepala nak mengajar. Tapi itulah kehidupan. Tak mudah untuk membentuk seorang Asiatun Akmal binti Abdullah. Orang nak melentur buluh biar dari rebung. Ni dah coklat dah buluh tu. Amboi, sedap dia kata kita tu. Amboi. Ish. Baik. Okay. Baju pun dah coklat dah. Okay. Yelah salah satunya saya pun tak sangka sebenarnya Farid boleh setuju nak buat podcast. Itu antara yang saya rasa it's a big change lah. Bukanlah change. Bukan setuju ni kena paksa. Sebab sebab dia bukan seorang yang suka ke depan sangat. But pelan-pelan macam saya bukanlah ajar tapi macam saya macam contoh macam kita orang buat konten kan, saya macam cakap saya jom kita buat konten. Mula-mula tu awal-awal tu memang susah sikit lah, but lama-lama dia pun dah faham macam tu lah. So lucky me, Alhamdulillah. And then macam I sendirilah dalam perkahwinan apa yang mengajar tentang diri I adalah seorang yang independent. Pernah satu ketika tu hujan lebat tau.
Waktu tu sebelum kahwin lagi. Dan kebetulan waktu tu ada pokok lah. Tapi tak adalah besar sangat. Pokok tu yang memang I boleh angkat sini. Ada dahan jatuh dekat tepi kereta I. I tak boleh nak masuk kereta. So I have no choice. I kena angkat dahan tu sendirilah. Dengan basah kuyuk apa semua. And then I dapat masuk kereta apa semua. So I macam fikir macam I tak sangka I boleh buat benda tu lah. Sendiri. You know. Tak ada call ke apa ke, tak ada. And bila dah berkahwin apa semua, which is I rasa macam ada benda yang memang I boleh buat sendiri, tapi I rasa lebih shock ataupun I rasa lebih seronok kalau ada benda yang I boleh kongsi dengan you. Tak juga. Kalau hujan, ada dahan pokok jatuh tepi kereta you, you boleh angkat sendiri juga. Takkan call I pun. Itu dululah. Sekarang pun. Kalau sekarang ada pokok tumbang sebelah kereta you, you boleh angkat pokok tu. You angkat sendiri. Tak ada yang nak call I. I kenal sangat dengan you ni. Tapi macam accident I call you. Accident lain. Dulu kalau you accident pun you call Abah. Okay, faham. Apa benda dulu yang jadi buat sendiri, yang you tak call Abah tapi you call I sekarang? Tak ada kan? Sebab benda-benda you boleh settle sendiri, you settle sendiri. Sebab tu lah I kahwin dengan you. Serius lah. Sebab I independent. Tapi kan ada orang kata kan, sebenarnya orang perempuan ni jangan tunjuk terlalu independent. Jangan dengar Anasir mengarut tu. Okay, sebab? Anasir jangan tunjuk independent sangat. Anasir habiskan duit suami supaya dia tak boleh kahwin lain. Nah, tu jangan dengar semua tu. Marah lah Pak. Marah. Okay, pakai duit dia supaya dia tak ada duit. Ajaran sesat semua tu. Ayah Pin pun kalah. Ayah Pin langit ke-7. Aduh. Okay, minum sikit. Panas pula. Okay, yang ni walaupun dia soalan tapi I dah tahu jawapan dia lah. Nak travel tanpa itinerary atau semua kena perfect? Oh, semua kena dah ada. Dia tak perfect lah tapi semua kena ada. Semua kena ada. Betul-betul sikit cakap. Yelah. Sebab Farid dia seorang yang you kena buat, you kena plan. Jadi tak jadi belakang kira, tapi you kena ada plan. Macam tu. Jadi tak jadi tu. Setuju tak? Tapi ada orang yang jenis macam travel je lah. Ada yang macam tu. Why? Kena faham kenapa. Kenapa? Orang yang travel tu, dia sama ada dia banyak duit ataupun dia banyak masa. Faham? Dia yalah, dia banyak duit, dia banyak masa, dia banyak freedom lah. I limited duit, limited masa. So kalau pergi without plan, membazir lah. Faham? It's not about following the plan but knowing what you can do. So tak ada masa terbuang. Masa terbuang tu, you banyak energy. Contoh you banyak energy, you tengah fresh, you boleh buat macam-macam. But you cannot do anything because you don't know. And then masa tu baru nak buka telefon, nak Google, nak ni apa semua. Dah membazir 2 jam. Lepas tu bila nak pergi buat sesuatu tu, tak boleh. Sebab dah penuh lah, tiket dah penuh lah, kena beli awal lah, apa semua, all those things. So dah membazir masa. Faham? But it's not necessarily means your activity must be full. Kalau dalam plan, petang tu is a chill. Nak lepak-lepak tepi pantai, lepak-lepak minum kopi. Be it. But that's, you know, that is the activity. Activity dia santai. Orang yang kerja macam I, cuti tak berapa banyak. So bila cuti tu, make use of it lah. Faham? Tak membazir lah cuti tu. Yeah. The point is tak membazir. Faham?
Yelah, in terms of cuti, duit semua tak membazir lah. Betul. So that's why you have to plan. Lain lah kalau hidup kita ni hidup backpackers. Hidup yang tak apa, tak ada apa. Yeah. Tak ada komitmen, tak ada apa. You can live. Tak ada kerja pun tak apa, tak ada kerja pun tak apa. So masa free. So Faham. free and easy. Ada orang hidup macam tu. Betul. And they choose to live like that. So it's not about having a place. It's about reducing the wastage, pembaziran. Faham? Alright, next. Okay, yang ni kita pergi pada fast game Contoh, I akan cakap hitam atau putih. And then I akan count 3, 2, 1. Terus jawab. Okay, alright. Morning person atau night owl? Night 3, owl. 2, 1. So cepat. I lagi cepat daripada you kira. Sayang, 3, 2, 1. Baby, listen to the instruction. Ya Rab. Okay. Again. Okay, night owl. Dah tahu dah. Yes, kita orang memang dua-dua night owl. Sebelum tidur, okay, yang hari ni kita tidur awal, Walaupun dah jogging ke, malam tadi dah letih ke apa ke, masuk je bilik, buka TV, tengok movie, settle. Alright. Coffee atau tea? 3, 2, 1. Coffee. Farid dulu dia minum coffee, tapi dia dah change the lifestyle to tea. Saya tak kisah, but mainly coffee. Call atau text? 3, 2, 1. Text. Shopping atau stay rumah? 3, 2, 1. Shopping. You kena spesifik sikit. Shopping duit orang lain, shopping duit sendiri. Kalau shopping duit rumah orang, kalau shopping duit orang lain, kita shopping. Tapi kalau shopping duit sendiri, stay rumah. Macam tu. Tu baru betul. Movie atau camping? 3, 2, 1. Movie. Peluk atau words of affirmation? 3, 2, 1. Peluk. Tak boleh. Halal ma. Tak boleh. Halal tapi bukan untuk khalayak ramai. Aish, Masya Allah. Sebab I kahwin dengan you. Next, kita punya tajuk adalah sejujurnya. Sejujurnya, siapa lagi manja? Sejujurnya, siapa lagi kuat overthinking? Sejujurnya, siapa lagi cepat minta maaf? Sejujurnya, siapa lagi kuat drama? Sejujurnya, siapa selalu menang gaduh? Kan, kalau Tengok ni pun. Aduh, lawak lah. Okay. Dia sebenarnya ayah menang, tapi you tak nak terima. Dia selalu cakap macam tu tau. Aduh. Betul. Okay. Lepas habis episod tu, oh jadi memang betul lah. Farid memang betul. Kan? Ya. Ha. Tapi kan you selalu cakap, perempuan mana pernah salah? Di mata perempuan. Di mata perempuan je lah. Aduh. Penutup untuk episod kali ni, okay, apa satu benda yang you bersyukur tentang pasangan you? Penghijrahan dan penghijrahan bersama. Okay. Kalau tanya I would say apa yang paling saya bersyukur adalah dia selalu nasihatkan saya dan dia kejut saya bangun subuh. Okay, tu je. Dah, stop. Okay, next. Tak payah. Kenapa? Awak susah nak bangun subuh ke? Jarang kan selalu orang kata isteri akan kejut suami bangun subuh. Tak, saya terbalik. Kan. And for that, saya bersyukur. Allahumma barik. Terima kasih ya Allah. Apa doa untuk relationship ni? Doa supaya satunya always bersyukur dengan hidayah, taufik dan penghijrahan. Dan supaya hati ini kekal ke jalan Allah.
Walaupun dah rasa menjauhi, tapi kena balik kepada jalan Allah. Sama-sama saling mengingati satu sama lain. InsyaAllah, amin. Okey, saya tambah sikit untuk kami dan juga untuk semua pasangan-pasangan dekat luar sana lah. Sama sahaja insyaAllah, tak kisahlah sama ada baru setahun ke atau baru berumah tangga ataupun yang dah lama berumah tangga. Semoga kita sentiasa kekal berkasih sayang insyaAllah sampai ke syurga, dan semoga kita dijauhkan dari perkara-perkara yang tidak baik dalam rumah tangga, dan semoga bersama-sama mencari redha Allah dalam nikmat kebahagiaan rumah tangga insyaAllah. 10 tahun akan datang, kalau kita masih lagi tengok video ni, episod 5 ni, apa yang you nak I tahu? Kalau I, sayang, tak sangka kita sampai ke tahap ni. Hai. 10 tahun akan datang sama macam ni. Tak berubah. Yelah, tak berubah dari segi apa? Dari segi I punya kelakar, kan? Dari segi I membadutkan diri depan you. Kan? Betul kan? Betul. You ni, ish, kita orang punya karakter sangat berbeza So, ya, saya seorang yang sangat dan Farid seorang yang serius. Yes. Kalau korang nak tahulah, kan, Farid seorang yang serius. Kalau orang yang tak kenal dia kan, kadang-kadang dia punya lawak tu serius tau. Kalau orang yang tak kenal dia, orang akan macam, mana ada lawak serius? Ada. Bukan lawak serius, sorry. Dia punya, bukan lawak, dia punya Introvert. Tak ada makna introvert. Memang pemalu. Lambat lagi sayang. Pemalu. Tak ada je pemalu. Dia kan, dia punya gurau-gurau kasar. Macam tu. Dia gurau kasar yang macam dia gurau tapi orang ingat dia gurau serius. Macam tu. Dia gurau tapi sebenarnya dia muka dia serius tapi dia sudah gurau. So kalau orang yang tak kenal dia, orang akan macam, serius suami aku macam cakap macam ni. Cuba bagi contoh. Kan? Contoh macam hari tu, ingat tak masa I reunion AF tu, yang you cakap dekat Eliza tu. Tapi I tak ingat ayat dia apa. You cakap apa waktu tu macam ni. Waktu tu Eliza tengah buat live dengan Idayu. Lepas tu saya tak ingat macam mana diorang tengah cakap something yang macam, okay, cuba teka something like that lah. Tapi diorang tanya soalan dan diorang jawab soalan tu tanpa tunggu orang jawab. So macam Farid macam, tunggulah diorang jawab dulu baru jawab. Macam tu lah. Dengan muka serius dia tau. I was like macam, oh my god, laki aku dah bersuara. Macam tu. And then saya text Eliza tau. Saya text Eliza cakap macam, baby, sorry tau, laki aku memang macam tu tau. Tapi dia gurau je, dia tak ada maksudkan apa-apa pun. Oh tak apa, aku okey je dia. Saya cakap, you jangan yang diorang nak buat apa lantak lah. You tak payah cakap. In my defense, you buat live TikTok, you nak tarik reaction daripada orang. You tanya soalan. Okay. Dengar suara tu kan, katalah ada bunyi suara kat belakang kamera ni. Dengar suara tu kan, cuba teka suara siapa. You nak bagi masa orang jawab supaya ada reaction and interaction algorithm to your life, ataupun you tanya, okay, cuba teka suara siapa tu. Itu suara sekian. Tak sampai 5 saat, tak sampai 3 saat. Itu kan muka Eliza memang lain gila lah. Sebab dia ingat macam dia kena marah. Macam saya cakap dia gurau tapi muka dia serius. So itu masalah dia buat benda yang itulah dia. Chill lah yang.
Itulah industri. Tu sebab I kahwin dengan you. Kalau I kahwin dengan orang industri tak adalah macam ni. So you kena faham, you kena faham dunia. Dunia kita berbeza yang. Okay, dunia kita berbeza. Macam ni lagu tu Dirimu. Bukan, tak ada kena-mengena. Macam ni lagu tu sayang? Apa orang perok je mangkor. Okay, ni ada cerita kelakar. Okay, dia kalau lepak kawan-kawan saya kan, contoh kan macam, kau dengar tak lagu baru dia ni kan, kau tahu kan dorang industri ni macam ni, kalau kau buat lagu kau macam ni, nanti kau kena hantar dekat sini, susah sekarang, radio susah nak terima lah, blah blah blah, that kind of, that kind of story, that kind of environment. Baru-baru ni saya ikut dia pergi open house dekat rumah. Okay, sekian. So Aku tak baik kutuk dia tau. 2 hari lagi dia nak pergi haji tau. Oh ya ke? Masya Allah, Allahumma barik. Tak, I bukan kutuk, but saya amazed. Okay, it's amazing. The scenario is amazing. Okay, macam ni tau. Kita orang tengah makan sate. Okay, makan sate dan diorang sembang pasal sate. Oh, tahu tak, harga sate dah macam ni. Tapi harga sate dekat sini dia dah murah tau. Dan adalah seorang ni cakap, okay, tapi harga sate ni dah naik dah. Kalau dulu RM1, I can't remember the figure lah. RM1 contoh lah harga dia RM1. Sekarang dah jadi RM1.25 contoh kan. Lepas tu macam kita rasa macam benda tu naik sikit je. So, dia punya perbincangan tu adalah, orang nampak macam sikit je kan naik 25 sen. Tapi it's like 25%, you know. I was like macam, wow, the calculation is so tepat 25% and all kan. Kalau kita lah, contoh kita sembang-sembang kan, takkan kita nak cakap macam tu kan. Mesti kita cakap macam 25 sen je kot naik kan. Tak dia punya ketepatan pengiraan tu orang ingat macam sikit, tapi sebenarnya 25%. Oh, dia punya kata selebriti semua dah jadi businessman. So awas lah macam, wow, saya berada di sini jangan dia tanya aku kira-kira mampu. So macam tu lah cerita dia. So nampak tak dia punya perbezaan dunia kami ni memang sangat-sangat berbeza lah. But perbezaan tu yang membuatkan cerianya kita berdua. Barulah ada cerita. Kalau dua-dua cerita benda yang sama kan, yang hari ni I punya ni dekat kantin tu naik 15% lah. That kind of story, you know, macam so boring, you know. Kan, balik rumah je cakap yang, you tahu tak, curry puff dekat kantin I naik 15%, you know. Lepas tu Farid pula cakap, oh really, I punya coffee tu naik 25%, you know. Kamu ni takkan nak cerita macam tu. Oh, no. So macam kita adalah lain sikit. Contohnya macam I punya cerita macam yang you tahu tak, I punya teammate hari ni kan, gila, dia orang tak apa benda lah. Dia orang fikir tadi duk pergi beli apa-apa something, pergi naik motor, lepas tu tak pakai helmet, ada polis kat depan lah. Something different lah kan. So you know, macam tu barulah best. Tengok, barulah you ceria. Dari tadi you marah-marah, now you dah gelak. See, itulah maksud I. Tapi kan benda-benda macam tu kan, saya suka tau. Sebab in a way saya belajar. Okay, contoh macam kita bukan bidang corporate, kita bukan orang-orang yang you know professional ke apa. Kita adalah bidang entertainment. So bila you masuk dalam bidang corporate ataupun you bersembang dengan orang-orang ni, so in a way you kena cepat tangkap. Sebab kadang-kadang Farid dia tinggalkan je saya kat atas meja tu sorang-sorang. Lepas tu dia pergi lepak dengan kawan dia apa kat luar kan. Aku tu kotak-kating kat situ, tapi okey je. Dia Sebab tu kahwin dengan you. Dia dah ajar saya daripada awal-awal kahwin. Awal-awal kahwin pun dia dah tinggalkan saya dengan makcik-makcik dia. Dia tinggalkan macam tu je, lepas tu dia pergi tempat lain. Macam tu lah. Jadi yes, so insyaAllah lah, dia letak saya kat mana-mana pun, insyaAllah lah saya boleh bawa diri. Alah, peluk. Oh tak boleh. Okay guys, so end of the story. Okay, so basically itu je lah kita punya episod kali ni. Lebih santai, lebih relax. So
Yes, thank you for tuning this episode. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Setiap hari Rabu, kita akan release new episode di YouTube Akmal. Alright, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.